أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kata para ulama dengan maksud bifadlillah, kurniaan Allah ini adalah Al-Quran, dan hendaklah kita kena bergembira kerana Al-Quran Karim. Sebab tu bila kita bercakap tentang nuzul Quran, kita kena seronok. Sebab apa? Bukan sahaja seronok cuti ya, tapi sebab apa? Bayangkan Allah Taala kurniakan kepada kita Al-Quran Karim. Hendaklah kita kena bergembira mengatasi semua yang apa yang kita kumpulkan. Tapi kalau harta benda lagi kita seronok, lagi kita muliakan, lagi kita gembira daripada Al-Quran yang sangat berharga, maka kita ikutlah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Falyafrahu, kena gembira. Ustaz Fas, sebab tu dengan kedatangan Ramadan, kata para ulama, antara adabnya sambut Ramadan kena gembira. Tapi gembira tu macam-macam lah. Persepsi ada yang gembira sebab boleh nak kurus bulan Ramadan, Ustaz Fas. Boleh nak makan dekat hotel dan sebagainya. Tapi yang lebih besar ialah kurniaan Allah Ramadan itu Al-Quran. Masya-Allah. اللهم احفظنا بالقرآن اللهم احفظنا بالقرآن واسترنا بالقرآن وأكرمنا بالقرآن وشافينا بالقرآن وأدبنا بالقرآن وخلقنا بالقرآن يا حنان يا منان اللهم حفظ أبناءنا القرآن اللهم حفظ أبناءنا القرآن واجعلهم من أهل القرآن يا ذا الفضل والإحسان يا رب العالمين اللهم أعتق رقابنا اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا اللهم أعتق رقابنا من النار يا رب العالمين. Dengan doa kita, subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkau yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Rabbi zidni ilma, ya Tuhan kami, tambahkanlah ilmu untuk kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita saksikan apakah ringkasan bagi halaman 479. Bermula daripada ayat 21 hingga 25, kita akan melihat bagaimana proses hukuman bagi kaum kafir di akhirat nanti sebagai peringatan kepada kita agar kita mengambil pelajaran tentang perkara ini. Kemudian pada ayat yang ke-26 hingga 29, penghalang untuk mendengar ayat suci Al-Quran, ya, bagaimana amalan orang-orang yang kufur ataupun musyrik itu apabila mereka itu membuat bising dan membuat la'un, satu perkara istilah yang kita akan lihat nanti pada ayat 26 hingga ayat yang ke-29. Allahumma arhamna bil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu li juludihim lima shahidtum 'alaina وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا
قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من
من الأسفلين. صدق الله العظيم. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama, kita sentiasa merasakan diri diperhatikan dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah ayat yang ke-22 hingga ayat 23. Yang kedua, kita memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar dijauhkan daripada pengaruh qarin. Pengaruh qarin, iaitu qarin ini boleh datang dalam bentuk manusia, kawan baik kita tapi dia ajak kita buat benda yang tak bermoral ataupun tidak baik, ataupun daripada syaitan, ya, dalaman kita ataupun dari kalangan jin yang menyebabkan kita rasa tak nak buat kebaikan, lemah nak membaca al-Quran, tetapi kita bersemangat apabila bercakap tentang perkara-perkara keburukan. Dan yang ketiga, kita berusaha menyampaikan dakwah al-Quran agar tersebar ilmu al-Quran lebih meluas, walaupun ada bising-bising, ada gangguan, kita tetap jaga terus menyampaikan kerana ini adalah cara untuk kita ini selamat daripada qarin, hasutan-hasutan rakan yang membawa kepada nar, iaitu darul khuld yang amat-amat menyiksakan. Allah, la ilaha illallah. Membawa kepada perkataan pilihan kita, kita saksikan, iaitu qada ataupun qayada, menetapkan, ya, menentukan. Dua kali disebut di dalam al-Quran, dan perkataan ini kita akan lihat sekali lagi pada ayat 25, ya, dan kita akan melihat bagaimana mengapa ada orang yang bersabar membuat keburukan, ya, tak nak puasa, tak nak sembahyang, menipu orang, macam-macam perkara dalam hidup ini. Rupanya ada satu makhluk yang menghiasi kepada amalan kita. Kita akan tengok bagaimana kita nak berkenalan dan mengambil pelajaran agar kita jangan tertipu kepada musuh ini. Astaghfirullah, innallah kana tawwaba. Sikit tajwid. Ini Ustaz Fas. Pada ayat kita baca tadi, ayat mula-mula tadi ada antaqanallah, antaqakul. Ayat tu dia tebal nipis bercampur gaul. Jadi kalau tak kena gaya dia jadi payah juga. Jadi kita tak kena sempurnakan huruf tebal dan nipis tu. Kita lihat slide kita. Qalu antaqanallah, qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai'. Biar sama. Dia punya yang tebal diberikan hak tebal. Taqa, taqana, jangan taqanallah, tak nak antaqanallah, antaqanallah. Nun tu nipis dia di antara yang tebal-tebal. Taqa Allah. Kemudian ada satu lagi antaqa, antaqa kulla syai'. Jadi kita sempurnakan bacaan yang tebal berikan hak tebal, yang nipis berikan nipis. Yang tebal cara kita mengeluarkan huruf itu tebal kerana pangkal lidah kita terangkat. Bunyi tebal. Ta tak bunyi ta. Yang nipis kita buka mulut kerana pangkal lidah kita tidak terangkat. Wallahu a'lam. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا يا الله والحمد لله رب العالمين.